mengalami kesihatan mental sepanjang masalah kesihatan mental. Kes kesihatan mental dalam tentang kesihatan mental dalam Pernah dengar tak pasal anxiety? Anxiety? Okey, baik. Kalau pasal anxiety ni kita pernah dah dengar kan? Okey. Anxiety pernah. Kenapa tu? Tahu, saya pernah dengar ada anxiety. Oh, Pernah? pernah. Okey. Pernah dan apa yang awak faham pasal anxiety ni sebenarnya? Dia adalah satu feeling bila you anxious atau resah on something yang secara tiba-tiba. Benda tu berlaku secara tiba-tiba. Anxiety ni dia macam perasaan takut atau cemas yang ada pada seseorang yang berlebihan. Yang saya faham dia keresahan dengan kerisauan yang sangat teruk lah. Pernah dengar ada anxiety ni macam rasa kurang yakin dengan diri sendiri. Dia tak percaya dengan diri dia. Anxiety ni macam ada ketakutan yang terlampau banyak. Lepas tu dia risau banyak sangat. Lepas tu sampai dia overthinking lah. Saya contoh macam experience pengalaman saya sendiri. Dulu saya pernah ada social anxiety where bila ada crowd ramai-ramai tu saya macam tak boleh nak control my own body and then macam tergugup. Degupan jantung saya laju and basically sekarang memang mental awareness and so on memang ramai orang dah aware benda tu. Jadi pelik lah kalau you tak tahu pasal anxiety ni. Betul. Okey, untuk soalan ni saya nak tanya, yang manakah simptom anxiety? A. Sukar tidur dan degupan jantung laju. B. Sentiasa bersemangat. C. Rasa lapar berlebihan. A jawapan dia. Jawapan dia A, which is sukar tidur dan degupan jantung A. Bagi saya A. laju. Wah. Yang keempat, awak rasa anxiety ni perlu rawatan ataupun tidak? Ataupun nanti dia boleh hilang sendiri? Mitos atau fakta? Kenyataan tu sangat mitos sebab Mitos. Saya rasa dia mitos. anxiety ni perlu dirawat sebab dia bukan hanya sekadar perasaan tapi dia mengganggu kesihatan mental. Kau tanya saya, dia lebih kepada perlukan rawatan. Sebab apa? Kalau tengok kawan-kawan kita sendiri pun dia kena ada support, dia kena ada bantuan kawan-kawan lain untuk dia pulih daripada anxiety tu sendiri, ya tak? Anxiety ni macam ada mild, strong and so on. Tapi kalau orang tu macam dia punya anxiety attack tu terlalu banyak dan you tak boleh pergi satu tempat tu sebab kalau you nanti you mesti tahu yang you akan dapat anxiety attack, you need to seek help lah. Nak tak nak benda ni memang perlukan rawatan. Baiklah, awak sendiri lah kan? Awak sebagai orang kata ketua pemuda Masjid Al-Bukhari. Boy. Jadi awak rasa macam mana? Adakah orang yang kuat agama, yang kuat berdoa ni, maksudnya agama dia kuat lah, adakah dia susah untuk terkena anxiety? Sama ada benda tu mitos ataupun fakta sebenarnya? Mitos sebab Mitos. Saya rasa macam mitos. Sebab saya rasa ada je orang yang kuat agama tu kena juga anxiety. Sebab benda ni melibatkan ketahanan mental. Dia tak melibatkan tentang you punya tinggi you punya keimanan. Dia melibatkan ketahanan mental. Jadi Tak ada istilah kata kau ni kuat agama takkan kena lah anxiety. Tak ada. Boleh jadi kena, boleh jadi tidak kena. walaupun kita ada pegangan agama yang kuat, tapi kalau untuk perasaan resah tu kita tak boleh nak kawal. Dia ada setengah orang tu ada setengah orang tu kurang. Macam itulah yang saya boleh cakap. Okey, jadi yang terakhir, apa awak punya kata-kata ataupun nasihat bagi orang yang anxiety? tu berjumpa dengan pakar untuk dapatkan rawatan lagi supaya dia tak teruk macam tu. Penyakit anxiety, dapatkanlah rawatan selanjutnya, minta bantuan orang lain jika perlu. Jangan lupa untuk cari Dan yang paling penting, jaga kesihatan mental. Alright. Member. Senanglah cari member untuk kau luahkan sesuatu tu ataupun get help
untuk As soon as possible. yes, untuk Nasihat saya, carilah kawan yang betul, kawan yang boleh mendengar, kawan yang boleh menasihat, dan kawan tu boleh membimbing kita. Okay. Nasihat saya, awak bukan keseorangan dan saya harap awak surround yourself with those yang totally believe you and totally loved you, and I really hope you seek help. Yang paling penting, jaga kesihatan mental. Alright. Bye. Okay, Akila. Thank you. Say bye to the camera. safe. Itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menarilah dan terus tertawa walau